Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni apa nak ajak korang kita sama-sama bergurau senda dengan pedal daripada Knux MG50Li. Okay, apa yang kau nampak dekat mata korang sekarang ni? Depan mata korang sekarang ni NUX MG50Li. Jadi kita tengoklah apa yang kita boleh bergurau dengan dia. Kalau kita cerita pasal cari sound kan, cari bunyi. Sebenarnya bunyi ni lebih kepada hak masing-masing. Korang nak bunyi macam mana, korang nak style macam mana, itu terpulang korang. Tapi bagi apa, pedal ni dia sangat friendly lah. Kalau korang tengok bateri tu bateri dia ni daripada tadi ni apa tak cas-casnya, dia macam tu je. Aku rasa dah dekat 3 jam rasanya ni bateri dia ni. Nampak tak? Kau nampak? Dah 3 jam tadi ni. Apa cuba main-main dengan tadi, cuba masuk sana, cuba orang kata bersua kenal. Lebih kurang macam gitulah. Bateri dia tahan weh. Tahan gila bateri ni. Korang bayangkan kalau korang dekat atas stage, korang perform tanpa adapter, pakai bateri bawaan Knux je. Weh, tahan doh. Jangan cakap banyak lagi. Jadi jom kita bergurau senda bersama Knux MG50Li. Ni macam biasa lah. Kalau macam macam aku ni jenis-jenis bangsa kenduri kahwin tu kan, lebih kepada orang kata clean sound. Ni clean sound ni ya. Dia ni memang banyaklah benda yang korang boleh bergurau senda, bermesra manja dengan Knux MG50Li ni. Cuba kalau kita tengok dalam dia lah. Kau tengok. Dia banyak M ada tau. Banyak. Muntah korang kalau korang nak tengok satu ni. M dia memang banyak lah guys. Nampak? Nampak ya. Aku harap korang nampak lah. Tapi sebelum tu apa nak minta maaf sebab apa tak lalu interface. Cuma direct gunakan mic sangkut ni je. Ya, kalau lagi best kalau masuk dengan interface lah. Tapi tu apa dah boleh buat. Apa boleh buat, interface aku jahanam. Jadi jom lah, kita cuba bergurau tengok apa boleh buat. Masuk dalam. Kita boleh godek-godek lah. Kita boleh godek-godek dia punya mood tengok ni ha. Ni apa? Ni biasanya ni macam chorus ke apa? Chorus. Da da da. Da 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 da. Da 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 di do da di. Da 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 da. Wele. Ni pun chorus lagi. Vibrato. Tengok. Alright, apa lagi? Detune dia lebih kurang macam chorus kat lah. Aku musafir hina, kini terluka di taman cinta. Engkau yang aku sayang, bunga larangan. Kalau aku tarik di bising bini aku pisang bang. Ini flanger. Ramai orang kata flanger. Aku kadang confused. Sebab malulah apa ni bukannya budak sekolah. Apa ni tak erti baca orang putih. Jadi jangan marahkan aku ya. Flanger. Bantai lah. Boleh tahan ni. Dia punya ni. Tengok apa lagi? Space 90. Wah. Space 100. Ni tadi 90. Dia up 100 je. Bila bermimpi kamu, jangan dari tidurku, aku sebut namamu. Kita kena menyanyi. Ni apa ni? SCF chorus. Okey. Banyak lah weh. Banyak. Kalau kau nak bergurau-gurau dengan ni, kau kena try sendiri lah. Ini kalau aku gurau ni sampai besok tak habis-habis. Jadi bila kita nak tidur? Jadi kita try dia punya
otot dia tengok begini. Hoyo. Uyo. Kita masuk dalam ni, kita tengok apa app dia. Dia pakai app apa ni? Dual direct, dual rack, entah. Ni apa ni? Suruh pula. Oh. Vibe King. Buddha ni. Prince Stone. Oh. Kau tak dengar kan? Perlahan kan? Tapi tak apa, halal ya. Kau buat macam dengar sudah lah ya. Entertainment. Betul. Jangan marah. Uber Hayden. Banyak. Vivo. Kau janganlah marahkan aku. Aku bukannya reti apa pun. Maklumlah, kita ni bukan budak pelajar. Sebab tu aku cakap tadi, kita lebih kepada bergurau senda. Ekspedisi Bina lagi hidup ini. Mau loncat. Jangan marah. Jangan marah abang ekspedisi. Stageman Lion Star. Fireman. Orang api pun. Gini sikit. Orang api dia. Oi, gemuk je weh. Untuk Nux MG50 Li ni, dia punya dia punya bunyi tu macam ke depan tu, dia macam mana kata? Macam terang macam lawas Mungkin kalau korang dengar kat yang dekat mic sangkut ni, mungkin korang tak faham kot. Tapi kalau korang dah cuba sendiri, aku rasa korang puas hati kot. Dahsyat weh. Ini Vivo PV5150. Ni apa ni? Macam-macam lah. Ni apa ni? Mars JV 410 Crunch. Banyak. Banyak Lagi. Ini macam orange ni. Aura Rock 50 TH Lead. Apa Aura? Aura Eneng. Ni M Aura Eneng.
Kau Jawa suka ni. Alright, Neng. Oh, Mak Siti. Saya sayang anak makcik. Jangan marah. Oh, banyak ah. Banyak. Memang banyak. Sangat banyak. Kita try dia punya soli pula. Biasa solo ni orang akan letak reverb, delay dan sebagainya kan. Tu pulang pada korang kan. Ni dia guna apa ni ah? Cuba kita tengok dalam ni ada apa Okey. Alright. M dipakai apa ni? Oh, ni ada tip screamer. Alright. M. Ada EQ. Dia banyak lah korang kena cuba sendiri lah. Memang sangat banyak lah. Bagi aku memang sangat puas hati lah dengan apa? Dengan benda ni. Nah, tapi macam biasa kan, kalau kau nak try dia punya wah-wah tu kena letak bawah lah. Pasal ni takkan kau nak letak kaki ku atas. Wah-wah dia kau nak kena pijak lah. Ini macam kita cuba kalau kita bergurau lagi boleh ke? Kau tengok kan, banyak gila orang kau boleh isi apa benda mana ni. Kalau isi ni apa benda tak. Okey, kita cuba tengok. Kita boleh letak efek lagi, kita ada ni dia kena modulation boleh bisa bos. Chorus MXR chorus. Di tune Stranger. P90. Wow. Terima lo. Hum. Weh, macam best lah. Aku tu lah dia. Aku kalau dapat main benda-benda ni pagi tak habis. Ni apa? Chorus pan.
Nick nak cari idea baru best kat ni. Memang banyak lah korang. Kalau kita tengok dia punya, kalau korang tengok lah ya, macam biasa, dia ada 4 button nampak sini. Ada A, B, C dengan control. Ini macam biasa, ni korang boleh tuning. Korang boleh tuning, korang punya tune, okay, macam biasa. Lepas tu ni, dalam dia kau tengok. Kau tengok ni. Banyak input trim. Output mode. Nak tepo ni. Aku bukannya kerti sangat. Global EQ. Global EQ ni maksudnya keseluruhan. Keseluruhan EQ dia korang. Bagus ni, bagus. Expression setup. Ni pedal. Display. Display. Okey. Dah ada nombor besar, nombor kecil. Okey, faham. Brightness. Okey, benda ni kalau korang tengok ni kan, yang kat bawah ni, dia boleh terangkan tau. Kau sekarang ni, cuba kalau kau nampak tak? Tengok lampu 2 ni ya. Yang ni atas ni, ni lah. Dia punya ni. Okey. Gelap terang. Nampak tak? Okey. So bawah ni korang boleh terangkan lagi tau. Nampak tak? Cuba kau tengok ni, lampu 2 ni. Canggih-manggih tau. Ataupun tas bukan nak tercerah sangat lah. Sebab dah gelap, habis tinggi lighting tak suluh dia. Tapi kalau nak terang pun boleh juga. Kadang orang tak nampak kan, orang mata kadang rabun ke kan. Aku tak rabun. Korang yang rabun. Okey, lepas tu ada parafollow. Parafollow ni apa benda dah? Ini aku tak kerti lah. Aku bukannya godek-godek pun ni. Kita nak kerti. Konsul. Phone, output, SLR, USB in 1, 2, USB in 3, 4. Wah! Cakap putih kau. Okey, Bluetooth. Bluetooth ni, rasa aku Bluetooth ni kita boleh kontrol melalui phone kot. Rasa aku tak try lagi ni. Tapi nanti korang try lah. Kalau dah cocok Bluetooth ni, takkan nak Bluetooth part lain tak? Confirm dengan handphone. Handphone control lah apa ni. Okey, tengok lagi. MIDI setting, others. Ada ni macam-macam. Okey, sini bla 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 bla. Okey, macam kita tengok putih aku ni. System. Factory system. Ini kalau kau tekannya pop, dia dah jadi standard punya sound. Memang puas hati lah. Aku rasa korang boleh cuba MG50 Li ni. Lupa. Kita try dengan backing track tengok jadi. Dengar, kau dengar? Dengar Cantik. Sikit cukup.
agak korang nanti kan. Okey lah. Itulah sebuah sedikit yang Pak nak bagi tahu tentang NUX MG50Li. Kalau bagi aku memang puas hati dengan pedal ni yang baru dikeluarkan oleh NUX. Hari tu sampai MG50. Tapi kali ni MG50Li. Dia belum keluar lagi tau. Kalau kau nak try pedal ni, korang kena pergi dekat kedai-kedai NUX yang berdekatan dengan korang. Korang dah boleh check, korang dah boleh try, korang boleh godek, korang bantai je pun nak buat. Tapi dah cukup duit, korang beli. Sebab apa? Sebab benda ni friendly. Lagi satu, dia ni memang tidak merenyahkan kita lah guys. Dia banyak function yang kita boleh buat lah. Ni Apak tak kaji habis. Aku cuma tadi yang Apak tunjuk tadi hanya bergurau senda. Terpulang pada korang. Korang punya sound, korang nak bunyi macam mana? Korang nak pakai amp apa? Korang nak pakai apa ke benda maknanya? Itu korang punya suka. Hak masing-masing. Jadi jangan lupa dapatkan NUX MG50Li. Mantap sekali. Mantul! Boom!